Bayangkan awak jadi mountain climber kan. Tahu awak pun duk mendaki Everest walaupun tidak disyorkan untuk mendaki Everest sebab why? For what? Bila kat Everest tu ada salji, ada ais, glacier, kena turun naik and then ada kawasannya, ada lubang. So, apa yang kena buat bila ada lubang? Awak kena lompat lah. So, nak melompat ni pun kena guna fizik. Okay, which is projectile motion. A typical example of projectile in your daily life is bola sepak. Okay, bila awak sepak bola, akan bergerak dalam parabolic path. And then, awak akan sepak bola tu dengan initial velocity u. Dan dia akan ada angle theta. Bila ada vektor yang ada sudut, kita akan ada ux and uy. So, awak boleh terus siap-siap resolve ux and uy where ux will be u cos theta and uy will be u sin theta. Okay, projectile ni melibatkan perubahan kedudukan dia. So, mula-mula kat sini, lepas tu nanti dia travel ke sini and then eventually dia akan sampai sini. So, awak kena faham nilai velocity dia sentiasa berubah. Tapi, velocity dia ada dua komponen iaitu Vx dengan Vy. So, untuk projectile, tak kisahlah objek tu duduk mana pun, nilai Vx dia constant. Sentiasa sama dengan Ux dekat mana-mana pun. Tapi, nilai Vy dia dipengaruhi oleh gravitational acceleration G. Dekat sini Vy lain, dekat sini Vy lain, dekat hujung ni pun Vy lain. Kan kalau awak main bola, awak nak passing bola dekat another player kan. So, awak kena tahulah jarak antara awak dengan dia. Jarak antara awak dengan dia ni kita boleh label sebagai horizontal displacement, distance or range, which is Sx. Kadang-kadang kita label sebagai R. Awak boleh juga kira apa maximum height yang bola awak sepak tu boleh capai. So, maximum height is here. Dan maximum height kadang-kadang kita akan label sebagai H. Tapi bila awak nak cari H ni, sebenarnya awak kena cari Sy, which is the vertical displacement. Dan awak kena faham, bila dia mencapai maximum height ni, sebenarnya dekat sini, nilai Vy dia adalah sama dengan kosong. Kenapa Vy dia sama dengan kosong? Sebab itu adalah ketinggian maksimum yang bola tu boleh capai. Maksudnya dia tak boleh pergi lagi atas dah. Let's say soalan minta awak cari the time of flight. Time of flight tu adalah masa yang diambil daripada awal sampai akhir. Dan awak kena guna maklumat dekat sini. Bila bola tu dah travel from here to here, kat hujung sekali ni, dia punya maklumat adalah awak kena tahu Sy at here is equal to 0. Kenapa Sy kat sini sama dengan kosong? Sebab objek ni sekarang mempunyai same level with the original position. Awak boleh carilah T, iaitu time of flight dari sini. Awak boleh juga cari T daripada Vy sama dengan kosong. Tapi bila awak cari T daripada Vy yang sama kosong ni, awak kena faham dia bukanlah time of flight. Dia adalah masa daripada awal sampai ketinggian maksimum je. So, dia separuh je perjalanan. Jadi, kalau awak nak cari time of flight, sebenarnya awak kena kalikan T yang awak dapat daripada Vy sama dengan kosong ni dengan 2. Selain daripada Sx, Sy, T, dia kadang-kadang minta juga cari velocity. So, kalau dia minta cari velocity at any point, tak kisahlah velocity kat depan ke kat sini ke, awak kena faham awak kena cari velocity menggunakan magnitude, which is velocity is equal to square root Vx square plus Vy square. Maksudnya awak kena cari dululah Vx apa, Vy apa. And then konsep projectile motion adalah Vx mesti sama dengan Ux. Tapi nilai Vy sentiasa berubah. Jadi awak kena cari Vy sama ada guna Uy minus Gt ataupun Vy square equal to Uy square minus 2G Sy.